Hello guys, hari ni ada satu PC datang nak servis dengan kami. Untuk pengetahuan korang, kami juga ada buat servis dan repair PC. Kalau macam kes yang macam ni sekarang, PC memang teramat-amat berhabuk lah. Jadi PC ni kami nak buka, nak servis, deep cleaning, tukar thermopast sekali dan setup seperti PC yang baru. Kalau korang boleh lihat dekat PC dia ni, alamak, penuh dengan habuk, penuh dengan debu guys. Jadi macam ni PC memang tak boleh nak lah, nak performance pun tak dapat lah kalau ada habuk. Dia punya debu siap datang sekali dengan package sarang labah-labah je guys. Ada pernah sekali kita servis PC siap ada telur cicak lagi. Yang ni nasib baik debu sahaja. Kalau tanya Pok Ya berapa anggaran untuk cuci PC ni Pok Ya, PC ni free service sahaja sebab PC ni custom handmade by Pok Ya sendiri. Ini satu kelebihan free service bila kalau korang buat PC dengan kami. Dia punya debu sampai boleh tulis dengan tangan je guys. Okey, itu saja perkongsian daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya.